Ni yang bobo ni. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Wati Family's Channel. Kali ini Kak Wati dan ahli keluarga Kak Wati datang ke Cameron Highland. Macam ni lah Cameron Highland. Tak serik-serik dengan jam. Dia jam dia dekat Key Farm ni je. Punca yang panjang tu sebab kat Key Farm ni lah. Pergi dan balik kenal lah beratok panjang. Sabar je lah. Kita rasa kita yang awal, ada lagi yang awal daripada kita. Kalau nak main tanpa jam, kena main awal-awal pagi tu. Barulah tak jam. Dapat parking, ikut suka kita nak pilih kat mana. Akhirnya alhamdulillah kita selamat sampai ke penginapan. Malam ni pasar malam. Jom nanti malam kita tak payah masak, bolehlah kita tengok apa yang dijual kat situ. Good morning guys. Bangun pagi. Pagi ni tak berkabus. Ada orang jogging pagi-pagi. Kita duduk kat Somer Square guys. Ni bilik tidur. Sorry. Toilet. Adik. Adik. Ni breakfast pagi ni. Dek. Dek. Ada. Adik. Cuk. Cuk. Pada hari kedua ni kita keluar lambat sikit. Lepas Zohor dah semayang bos semua, baru kita keluar cari apa yang patut. Malaslah nak hadap jam.
Tujuan kami ni nak pergi ke Berincang, nak cuba tu makanan soya dekat Pekan Berincang tu. Jom ikut Kak Wati. Tidak hangat. Buat tingkat tau kok. Lupa. Tapi ni kan Cameron, kan yang panas. Akhirnya setelah meredah jam selama 45 minit, kami sampai di destinasi yang dituju. Kita dah sampai dekat Rasa Soya. Okay, selamat goreng. Hari ni kita di Rasa Soya. Kita masuk. Sumpah boleh tengok kat sini. Ni menu dia guys. Boleh tengok. Tafufah. Ini just dah no. Nak makan apa ni? Ni strawberry ni. Nak apa? Strawberry tu. Ni. Tengok dalam. Dalam macam ada minum banyak ya. Jom. Jom. Sama je. Main dia. Okay, kita dah masuk kedai dia. Boleh tengok kedai dia macam ni.
Apa perasaannya? Mai makan, tengok. Oh ya, dessert saja. Dessert saja. Dessert saja guys. Dessert saja. Tu dia berasaskan soya. Tu mau buat untuk ni. Dia ada macam menu. Kalau nak tengok menu boleh mana tadi? Kalau nak tengok menu boleh tengok dalam. Kita boleh scan. Boleh scan QR code ni. Nak tengok menu. Boleh order terus boleh ni. Kalau tak pandai pergi kaunter terus. Kaunter itu. Kaunter kat itu je. Kalau tak pandai. Tempat dia estetik lah. Macam best. Tempat dia. Pilih meja nombor 1. Ha? Snap and Flap. Ni Facebook, IG dan TikTok kalau nak tengok mereka punya website. Website Rasa Soya. Okay. Oh, belakang ni tengok ni. Ada bingsu meh. Must try. Cameron Highland must try. Cuma dia tak ada tu apa Magnumnya ais. Yang tu tak ada. Yang tu kena pergi tempat lain lah. Snowflake. Snowflake. Sedap. Sedap. Dah. Lagi. Your favorite topping. Macam ulang balik je ni. Strawberry ya. Strawberry. My Cameron tak lepas dari strawberry. Soya puding. Ni soya puding. Soya ambil puding. yang best seller tadi. Tak tahu yang sedap. Soya puding bahasa Melayu dia lah. Kalau orang panggil tafufa lah lalu. Tafufa lebih kurang lah. Tafufa. Semua bingket. Tafufa. Macam tu lah. Kita tunggu makanan mai. So anjing tu pun tengok seram lah. Aduh, tingginya. Aku tak boleh nak turun kau. Boleh lah kena ni kau. Kelong ni. Oh, Masya Allah. Wih, jam weh. Tak bohong apa weh. Memang gila jam. Dia jam sebab dekat Kifam tu lah. Sebab tu jam. So ni ada baju. Siapa nak beli baju boleh main sini Ni ada kedai makan. Weh, penat weh. Penat. Besar. Okay. Sini ada kedai pun. Ni ada tripod. Kau dah pun nak buat apa wadidah kau. Boleh beli. Terlalu banyak orang.
Dan ni kita dekat Pasar Raya. Penat naknya. Kita jalan daripada Rasa Soya. Lepas tu kita jalan mai kat sini. So kita, dan ni kita nak pergi cari barang. So stay tuned. Okey, sekarang ni kita berada dekat dalam bilen. Sekarang ni kami tengah nak cari bahan ataupun barang untuk esok. Kat sini boleh tengok ada ikan macam-macam, ayam, sayur, semua. Kat sana ada baju, kau boleh tengok sini. Memang besar tak silap aku lah. Ada 2 tingkat. Ada 2 tingkat tak ni. Bilik ni. So kau boleh jelajah ni. Sebab kami kat sini nak cari barang-barang penting lah untuk esok kan, tempat sarapan, makanan. Okey. Lepas balik daripada bilen tu, perut pun lapar. Ajak ayah mereka sekali mai makan. Kedai ni duduk bawah rumah ni je. Viral mereka kata. Jom kita cuba. Tapi memang sedap lah. Macam-macam ada. Ini jangan tahu. Awak sakit ni? Alah, kosong mana ni? Apa? Hai, yang grill pun meletit habis sakit tangan-tangan. Sementara nak makan pun. Macam ni lah pemandangan daripada kedai ni. Kedai ni kalau malam-malam lepas maghrib, jenuh tunggu, beratok nak tunggu tempat duduk. Ni kami mai masa dia baru buka pukul 5 petang sampai pukul 10 malam. Dapatlah duduk dengan selesa tanpa berebut-rebut. Orang kata bahaya. Ini juga tengok ni. Tak ada kambing lah. Tak ada kambing lah. Banyak. Tak ada kambing. Sini orang tak makan kambing tak? 40. Betul. Tapi ada kambing. Ada kambing lah. Anak dengan menantu mereka pergi menilau sendiri-sendiri lah. Ada peluang pergi lah apa ni, ronda tempat yang mereka jarang-jarang nak mai. Kami dah selalu dah, sebab selalu camping dekat lodging tu, selalu turun kat sini. Tapi kali ni kami tidak kat homestay lah pula, tak camping-camping sebab bawa cucu. Malam ni ada pasar malam lagi sebab esok tu Wesak Day. Sebab cuti 3 hari, ada pasar malam 2 hari berturut-turut kat sini. Tak tahu, malas nak pergi tengok, dah perut kenyang dah makan steamboat ni. Nantilah tengok, kalau rajin turun lah pergi tengok pasar malam. Sama je macam semalam tu dia meniaga. Saksikanlah, tengok kat waktu makan steamboat ni. Tapi tak katalah, memang sedap sup dia.
Akhirnya setelah kenyang naik atas dekat rumah homestay. Boleh dah semayang maghrib. Tu tengok cucu main-main. Lembo lari, Lembo. Lari, adik, lari. Dinosaur ke apa ni? Natang apa ni, dek? Oh, unicorn. Ini adalah hari yang ketiga. Nak check out dah ni. Lepas sarapan apa semua, kemas-kemas macam mana masuk, macam tu lah kita keluar. Bersih-bersih lah sikit. Malu kat orang kalau semok camuk habis semua. Kemas lah sikit. Tengok, kemas tak kau hati. Kita pergi jenguk sikit apa ada celah tu. Cari tengok barang-barang ada yang tertinggal ke tak. Setelah semua cek semua barang semua dah ada, tak ada apa yang tinggal, jom kita balik. Nak siap sedia nak meredah jam tu sebelum nak lepas tu kifam. Harap bersabar. Telah beberapa jam kita meredah jam. Kita singgah dekat Barat Tea ni, minum-minum, makan-makan, lapik perut sikit sebelum tu untuk pulang ke Penang. Cukuplah sampai di sini saja video untuk kali ini. Sampai berjumpa lagi kita di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strawberry saya. Boy.